Tak dia jadi tak smooth. Sebab hari tu apa dah last kali kita buat makan kari pak. Oh kalau tom yum lah. Kari pak tadi sedap. Susah dah mimpat. Aku dah berjaya buang air daripada jadi subscriber. Yalah. Aku block account dia terus. Macam aku cerita dia pun aku boleh block account dia buat sebenarnya. Tak kontak dia ke raya? Kontak. Hang kena 50-50 tak? Nanti collect dengan Islam. Buat TikTok. Cuci-cuci tu baru naik balik lah. Aku baru dapat tu tak. Ingat lah yang like a fire. Lagu flame. Flame. Tak sedap tu. Lagu cuci-cuci dulu yang apa ni? Cupid. Sekarang Ya ke? Ada orang tau. Dia masih kerja for Cupid. Kalau ni lagu-lagu baru itu sudah tak kena dengan jiwa dan lagu aku. Tapi waktu Cupid tu suka. Tu yang season aku agak. Itu pun tu lah. Dia pun mendiam selama setahun. 2 tahun lah dia datang. Sebab tu je lagu dia punya famous kan. Lagu dia punya orang tak layan lah. Sebab dia ada isu dengan company dia pun. Siapa? Isu kontrak apa tu orang tahu. Tapi isu dengan company lah. So company dia pun tak layan, dia pun baik lah. Dia pun naik balik sekarang. Kalau dia punya teaser comeback tu, dia punya dalam Cupid tu. Tapi version macam seram sikit. Macam nak bagi orang, oh my god, what happened? Tu dah. Tapi patutnya dia pun tak ada nyanyi aku tu. Sebab dia pun dah disband. Kemudian dah disband, lepas tu reband semula. Lepas tu lagu tu dah bukan nama dia pun lah, dia nama company lah. Tapi dia pun tetap macam tu. Dengan dia baru lah. Lepas tu stay sebagai 50-50. Memang kalau K-pop akan disband lah satu hari. Sebab dia kan juga kontrak. Okay, best kita kan profile lah nanti. So, abang record sampai lah kita letak. Kita letak train. Dah macam CCTV. Aku cakap lah kat dia macam Han ni dah berubah lah gitu kan. Han
dah berubah. Hang dah bukannya orang yang aku kenal dulu. Lepas tu, dengan hang punya double ID sebab dia buat plastik jadi aku cakap English lah. Lepas tu aku cakap lah, aku mention lah pasal religion tu lah yang dia buat lawan bahasa Islam tu, betul lah. Lepas tu kawan-kawan dia nak effect dia sampai tahap dia berani buat bahasa Islam tu semua. Lepas tu, semenjak dia pergi ke dia pindah ke Polish ni jadi pelajar walaupun dia semakin tambah dia punya course semakin estetik tapi diri dia dah semakin teruk aku harap tapi walaupun perubahan hal ni satu kegagalan tapi masih belum terlambat untuk berubah jalan lain itu lebih kurang ayat aku. Lepas tu panjang je aku cakap panjang tapi adalah kata yang aku suka hal gila-gila so yang misalnya hal macam tu kan. So Lala dia reply, it's not that deep Habibi. Aku pun tahu tak ada notification tak, aku terkejut lah. Kau buat dia reply aku, it's not that deep Habibi. Aku pun dia macam dia tak aku Habibi. Tengok, kau kena jawab aku tak pakai tudung. So dia tahu lah kata ni semua. Tak ada ni wibu lah. Ya Allah, jangan tahu lah Jojo Spotlight IG. Lagu apa yang aku tunjuk ke hang? Ini tak habis. Tapi itulah yang Cina. Kalau aku tunjuk kan mesti hang akan ingat. Tak lah jujur. Tak. Ha. So itu form tu Macam sana je. Itulah.